Hai, Assalamualaikum semua. Tekak ni teringin pula nak makan ayam goreng masak lemak. Okey, mula-mula kita sediakan bawang putih, bawang merah dan juga cili padi. Yang ni korang nak kisar ke, korang nak blend ke, nak tumbuk ke, terpulang cita rasa masing-masing, okey? Lepas tu ayam tu korang goreng lah dengan garam kunyit. Ketepikan, lepas tu kita petik dulu daun kunyit dekat laman rumah kakak ni. Lepas tu yang bahan kisar tadi tu korang tumis lah. Sekejap bagi dia sedikit garing. Kemudian masukkan sedikit garam kunyit. Lepas tu masukkan sedikit air, garam, gula dan juga serbuk kunyit. Okey. Lepas tu masukkanlah ayam yang telah siap digoreng tadi tu. Sedikit santan. Kacau biar rata, biar dia bermekat sikit. Dah siap tu, boleh masukkan kacang panjang dan juga irisan daun kunyit. Okey, selamat mencuba. Bye.